Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, video kali ini kita akan sambung pembelajaran kita tentang market structure. Okay, the previous one saya cerita tentang trend, apa pentingnya trend dalam you punya trade. Dan this week, bukan this week lah, this one ya. This one saya akan ceritakan tentang market structure yang kedua, iaitu tentang turning point. So kalau anda baru jumpa video ni, anda boleh subscribe saya di YouTube channel. Okay, dan kalau anda nak WhatsApp saya sebenarnya, anda boleh pergi pada YouTube channel saya, you klik pada link di atas tu. Okay, ada link tree. Okay, you klik link tree, ada WhatsApp kat situ, you klik WhatsApp kat situ, you boleh WhatsApp saya. Okay, so dalam turning point ni, ilmu turning point ni sebenarnya, ia adalah tempat yang dia penting. Market structure turning point ni adalah penting sebab dia adalah anda akan selalu jumpa di mana tempat untuk anda trade. Kadang-kadang you boleh jumpa, oh sini, sini boleh aku trade. Sini boleh aku buy, sini boleh aku sell. Okay, buat masa ni saya akan berceritakan tentang support resistance lah. Okay, support resistance sajalah. Okay, so kalau anda dapatkan ebook support resistance yang version terbaru, okay, version terbaru ni saya letakkan video, every bab tu saya letakkan video di belakang tu. So you boleh scan QR code tu and then you boleh tengoklah video tutorial kat situ. Macam yang ebook sebelum ni dia tak ada pun video tu. Tapi ebook kali ni saya letakkan video tu lah. Sebab saya pun penulis ebook, penulis buku dan juga saya buat YouTube. So sebab tu saya boleh letakkan tutorial, video tutorial untuk setiap bab dalam tu, kecuali ada bab tentang CRS dan tentang candlestick saja yang saya tak letak. Itu adalah banyak pada sejarah lah. So sejarah saya tak letak, tapi untuk yang teknikal saya letakkan QR code tu untuk lebih mudah anda faham, termasuklah cara trade. Cara trade pun saya letakkan dalam ebook tu, dan juga video tutorial cara untuk trade tu, itu pun saya letak juga. So kalau nak dapatkan ebook yang version terbaru bersama dengan tutorial video, anda boleh klik pada link description di bawah. Okay, so balik pada turning point. Turning point, dia lepas turning point ni kita akan belajar swing point. Dia antara benda yang tempat-tempat kita untuk trade je. Okay, kalau you turning point, mungkin you boleh buat intraday, ataupun kalau you dapat position yang agak di akar, you boleh jadi swing. Tapi mostly saya suggest anda yang baru-baru ni buatlah intraday dulu. Okay, akan datang kita akan belajar swing point, di mana tempat untuk kita betul-betul kita sharp untuk masuk position. Itu yang very important lah. Okay, very important. Semua pun important juga sebenarnya. Okay, so kita akan pergi pada chart untuk penerangan yang seterusnya. Okay, ini berkaitan juga dengan trend. Okay, berkaitan juga dengan trend. Contoh kat sini saya buat uptrend dan juga downtrend. Kalau anda tengok video saya yang cara trade orang tua, flip and go strategy, dia sama je. Dia sama je macam ni. Okay, saya terangkan sedikit dan saya terangkan cara nak trade bagi orang tua. Okay, bagi orang tua, tak kisahlah orang tua pun. Kalau you muda pun tak ada masalah pun. Okay, turning point ni dia sebenarnya pergerakan di antara dia berhenti daripada naik. Contohnya uptrend, kita start pada uptrend. Okay, berhenti pada naik and then dia turun. Sini kita panggil dia turning point. This one kita panggil dia turning point. Okay, so bila dia turun, dia berhenti, dia naik, sini pun kita panggil dia turning sini pun kita panggil dia turning point. Okay, bila dia naik, dia berhenti, dia turun, sini pun kita panggil dia turning point. Atas ni kita still lagi panggil dia turning point. Setiap pergerakan turun dan naik tu kita panggil turning point. And then dia turun, dia berhenti, dia naik, ini pun kita panggil dia turning point. Okay, ini adalah cerita tentang turning point. Okay, sama lah juga. Naik, berhenti, dia turun bawah, ini turning point. Okay, turun, dia berhenti, dia naik atas, ini turning point. Okay, naik atas, naik atas, berhenti, turun bawah, kita panggil turning point. Dan juga turun bawah, berhenti, naik atas, kita panggil dia turning point. Ini adalah cerita tentang turning point pada uptrend. Okay, pada uptrend. So kalau pada downtrend, macam mana pula? Okay, downtrend sama je. Dia adalah pergerakan yang dia berhenti dan tukar arah tu, kita panggil dia sebagai turning point. Okay, ini adalah contoh downtrend. Okay, downtrend, dia berhenti, okay, dia naik atas, kita panggil dia sebagai kita panggil dia sebagai turning point. Okay,
Sampai ke atas, dia berhenti, dia turun bawah. Ini pun kita panggil dia sebagai turning point. Okey. Sampai ke bawah, dia berhenti, dia naik atas. Kita panggil juga sebagai turning point. Okey. And then, daripada bawah berhenti, naik atas, kita panggil dia sebagai turning point ni. Okey. And then, daripada atas berhenti, turun bawah, kita panggil atas ni sebagai turning point. Di mana dia berhenti dan bertukar arah. Bukan bertukar arah sebenarnya. Meneruskan penurunan ataupun kenaikan. Okey. Ni sebagai turning point. And then this one turning point. And then dia berhenti, naik atas, ini pun kita panggil dia sebagai turning point. Okey. Naik atas, turun bawah, dia berhenti kat sini, kita panggil dia sebagai turning point. Okey. Dan sama juga kat sini, berhenti, naik atas, kita panggil sebagai turning point. Jadi, ini adalah turning point yang wujud dalam dalam market lah. Okey. Dalam market. Jadi, tengok pergerakan uptrend ke downtrend, dia akan wujud turning point ni. Okey. So, kenapa saya nak cerita tentang turning point ni sebenarnya? Okey, ke turning point ialah sebenarnya di mana anda boleh masuk position ni saya edit dulu turning point ni harap anda faham Tak faham anda boleh rewind balik video ni. Okey, saya untuk kali ni saya terangkan tentang turning point dulu, nanti akan datang saya akan terangkan swing point. Okey. Sebab saya pun menggunakan untuk analisis ataupun untuk trade saya menggunakan benda-benda ni lah. Okey. Kalau you fail bab ni ada masalah lah untuk you trade sebenarnya. Okey. Nanti saya akan tunjuk sekali dekat dalam dalam saham Okey, kenapa penting turning point ni? Ialah bila dia berhenti turun bawah, dia berhenti naik atas. Okey, ini adalah kita boleh panggil dia sebagai resistance. Sini kita panggil dia sebagai resistance. Okey. Dan ni bawah ni kita panggil dia sebagai support. Okey, itulah tujuan turning point. Resistance, support. Okey. Resistance juga. Okey, turun bawah support. Support. Resistance. Okay. And then this one is support. Okay, this one is resistance. Okay, this one is support. Okay, akan datang saya lepas pada tentang market structure ni, saya akan ajar tentang tentang support and resistance lah. Okay, so pada downtrend pun sama juga. Okay, atas ni ialah resistance. Nanti saya akan ceritakan Bawah ni adalah support. Okay, atas resistance. Bawah support. Atas resistance. Okay, bawah support. Okay, sama juga kat bawah ni. Sorry Atas resistance. Bawah ni adalah support. Okay. So kalau macam anda nak dapatkan ebook support resistance yang version terbaru yang sekali dengan tutorial video, you boleh dapatkan pada link description di bawah. Tapi ini sekadar saya ceritakan tentang tempat mana kita nak trade. Kat mana kita nak trade. Okay. So kalau kita tengok ke sini, ini uptrend kalau you belajar, you tengok pada cara trade orang tua, flip and go strategi, you boleh dapat tengok macam mana saya masuk trade kat sini. Okay. Contoh kat sini resistance. So dia break resistance kat sini. Okay, dia break resistance kat sini. Saya pemaklah dia break Dia break resistance kat sini. Mana apa saya terang? Warna purple. Okay, dia break resistance kat sini. And then dia buat resistance ni 1 and then dia return balik. So dia buat sampai ke bawah ni, dia berhenti dan naik atas. So resistance ni dia boleh jadi resistance become support. Okay, sebab sini support area kan. So kita boleh panggil dia resistance become support. So kat mana boleh anda buy?
anda masuk position, senang kat sini. Okay. Sini untuk anda entry. Okay, ini untuk anda entry, buy. Pada area support. Sebab asalnya the resistance, bila dia break, purple ni, dia return balik, resistance jadi, resistance become support. So, you boleh buy kat sini. Okay. And then another one. Okay, price pun naik atas, dia break lagi resistance kat sini. Okay. Okay, dia break lagi resistance kat sini. Okay, price dia break, and then dia return balik. Return balik, dia pergi dekat area resistance yang telah dipecahkan tu. So, kita boleh panggil dia sebagai resistance become support. Okay, dia sama dengan yang bawah ni. So, mana kita nak buy? Kita nak buy kat sini. Sini tempat kita buy, dan price pun naik atas. Okay, sama juga kat atas ni. Okay, resistance. And then tak lama tu dia break. Price break resistance tu. Okay. And then dia return balik. Okay, dia jadi support. You boleh kita namakan ni sebagai resistance become support. Okay, kat mana you nak buy? Sama juga. Okay, dekat sini. Tempat you buy. Okay, sini untuk buy, sini untuk buy, sini untuk buy. Kenapa you nak buy? Sebab dia uptrend. Okay, sebab dia uptrend kita buy. Okay, inilah saya cerita tentang turning point. Nanti saya tunjuk kat chart. Saya tunjuk kat chart, saya tunjuk dekat saham. Okay, insyaAllah saya akan tunjuk kat saham. Benda sama je. Benda sama je. Okay. Kalau downtrend pula sama jugalah. Okay, ni resistance, ni support. Okay. And then, dia punya resistance ni turun bawah. Dia pecahkan support kat sini. Okay. Dia pecahkan support kat sini. And then, naik atas jadi resistance. So, kita boleh panggil dia support become resistance. Okay, untuk downtrend kita sell. Kat mana kita nak sell? Kita sell kat sini. Okay. Macam ni sama juga. Price naik, and then turun bawah, dia break pula support yang sebelum ni. Okay, dia break support. Okay, sini dia break. And then return balik pada area support yang telah dipecahkan. Dah menjadi resistance, dia return balik. Dia resistance, kita panggil dia support become resistance. So, kat mana kita nak sell? Kita sell dekat sini. Okay. Dan seterusnya lah. Macam ni pun sama. Okay. Price turun bawah, dia break support yang sebelum ni. Okay, dia break support sebelum ni. Okay. Price break support and return balik jadi resistance. Kita boleh panggil dia sebagai support become resistance. So, kat mana kita nak sell lagi? Kat sini. Ini tempat kita sell. Okay. Ini adalah nampak macam simple kan? Tapi kalau anda tengok chart kan, entah apa-apa jadi. Pada chart dia macam turun bawah, kadang turun bawah, tukar arah trend tiba turun balik. Ini nak cerita konsep saja dahulu. Konsep saja dahulu bagaimana cara untuk kita trade menggunakan market structure turning point. Okey, sekarang saya akan tunjuk pada chart. Okey, ini ada contoh pair UCAD. Okey, macam saya janji tadi, nanti saya akan masuk dalam saham. Benda pun sama. Okey, sebab saya ajar tentang trading. Okey, bila sebut trading ni ataupun sebut trader ni, sebenarnya trader ni tak semestinya trader currency, trader gold, trader crypto, whatever. Dia termasuk juga dengan trader saham. So, cara trading dia sama je. Cara trading dia sama je. Ilmu-ilmu yang saya bagi ni sama je. You boleh guna kat saham, guna dekat apa lagi? Crypto, okey. Dan sebagainya lah. Okey, ini contoh Contoh saya cerita pasal uptrend, downtrend tadi. Dan kat mana kita nak buy. Okay, this one is turning point. Turning point. Sebenarnya kalau macam you nak tahu tanda support resistance ni, saya ada ajar dalam ebook tu. Okey, you tukar pada line chart ni. Yang mana tajam ni, ini adalah turning point. Okey. Turning point. Ini adalah turning point. Ini adalah turning point. Ini adalah tak tajam pun tak apa. Turun bawah tu agak tajam lah ya. Turning point, this one turning point. Okay, this one turning point. This one turning point. Okay. This one turning point. Okay. Ini saya tunjuk, lepas tu saya tukar pada candlestick. Okay, ni tempat-tempat turning point yang berlaku atas ni ada turning point, sini ada turning point semua ada. Okay. So, dekat mana kita nak trade? Dekat mana kita nak trade sebenarnya? Contohnya kat sini.
Okey, saya delete dulu Contoh kat sini, ini adalah turning point tadi kan. Yang saya tunjuk ni cara kita tahu ini adalah resistance. Ini adalah, sekejap. Okey. Ini adalah, ini resistance. Okey. Ini adalah resistance. Okay, saya buat yang bawah dulu ya. Senang. Kalau panjang sangat nanti you serabut tengok. Okey. Contoh. Price. Ini resistance Resistance tadi. Okey. Macam dalam saya ajar sebenarnya. Untuk tanda resistance, support ataupun resistance. Saya, kalau orang tanya, kita nak buat area ke kita nak buat line? Okey. Kalau ditanya saya, buat dulu. Ikut you nak pakai apa. Okey. Contoh kat sini Resistance. Dia break kat sini. Okey. Dia break, dia return balik. Okey, return balik. Jadikan support area resistance kat sini. Okey. Tapi kalau you macam, kenapa tak balik dekat atas ni lagi? Tak apalah, sini pun resistance juga kalau you tengok pada ni. Line chart ni pun resistance juga. Okey. So kat mana you boleh buy? Okey, so you boleh buy kat sini. Okey, you boleh buy kat sini. Ini time frame apa ni? 1 hour Okey, macam terlepas peluang, you boleh buy kat sini kalau you ada ilmu supply and demand. Okey. Okey, you boleh buy kat sini kalau you ada ilmu supply and demand Ini cerita orang yang ada supply and demand. Tapi buat masa saya tak nak cerita tentang supply and demand. So, you boleh buy kat sini. Sini pun you boleh buy. Contoh dekat sini macam mana ini adalah resistance. Okey, ini adalah resistance. Ini adalah support. Okey, jadi resistance dah break. Saya tunjuk dah Okey. Resistance telah di break dan return balik. Okey, jadi support. Kat mana you boleh buy? Kat sini lah. Kenapa nak buy? Sebab ni uptrend. So inilah tentang saya buat line Sepatutnya saya tak ada buat line ni. Sebab saya cerita ke anda tadi line bukan line. Okey. Saya delete dulu. Okey, saya delete dulu. Okey, kita boleh tadi saya buat kotak kan. Okey, so ini adalah distance. Okey. And then dia break, dia return balik, jadi distance become support. Kalau macam dia lebih lagi bawah ni, you boleh panggil dia. Dia ambil pada resistance kat sini. Okey. Saya besarkan sikit. Alright. So dia tak return pada resistance kat sini Ini adalah resistance. Okey. Dia break, dia tak balik semula pada resistance kat sini. Tapi dia break, dia balik pada resistance kat sini. So tanda ialah resistance. Become support. Mana dia break. Ni resistance. Okey, resistance. Turun bawah. Nanti dia break resistance. Dia return balik pada resistance yang ni. Ini kita panggil resistance become support. Okey, kat mana you boleh buy? Dekat sini. Macam saya kata, kalau you tahu tentang supply demand, you boleh menguatkan lagi yang ini adalah tempat untuk you masuk buy apabila you tahu sini adalah demand zone. Supply demand zone. Jadi, itu adalah tempat kekuatan untuk you masuk position lah. Okey, ada dua signal, satu support, resistance become support. And satu lagi demand zone. So, you boleh expect untuk you buy Tapi untuk demand zone, supply demand ni dia agak detail. Jadi saya better tak ajar tentang supply demand lah kot Okay, and then dekat sini saya ambil contoh kat sini. Ini adalah distance. Okay, jadi return balik. Besarkan sikit. Okay, resistance. Jadi support. So this one resistance become support. Tapi dia tak buat rejection kat sini Okay, dia buat rejection kat sini. Okay. Ini adalah benda-benda yang kata orang you kena ambil perhatian lah kalau macam kat sini. Dia buat resistance. Sebenarnya dia buat rejection kat sini, support kat sini. Tapi dia
mengambil area kat sini ya. Kalau kita tengok kat sini, dia ada kaitan tak dekat sini? Macam tak kena tak kena support kat sini. Resistance kat sini. Okey. Dia turun bawah. So kat mana you boleh buy sebenarnya kat sini lah. Okey. Sebenarnya kalau you tengok kat sini, kalau you tanya saya kan, kalau macam mana saya nak tahu dia uh, boleh buy ataupun boleh sell sebenarnya pada candlestick sebenarnya. Macam ni kalau saya uh, tengok pun mungkin dia akan trade, saya akan trade kat sini. Okey, tapi saya kena stop loss lah. Tapi bila you ada demand zone kat sini, okey, you boleh masuk position lah, you boleh buy kat sini. Contoh macam kat sini sama juga, okey, sama juga. Ni adalah resistance, okey, break, resistance area break, and return balik, okey. Return balik jadi support. So support resistance become support. Okay, you buy kat sini. Okey. Itu secara asas sebenarnya, secara asas. Kalau macam you tanya saya, biasa saya akan ajar tarik Fibo lah, apa semua benda tu kan. Sebab Fibo ni sebenarnya, dia untuk menganggarkan di mana support resistance akan wujud. Sebab tu saya biasa dalam cara trade, kalau you beri dapatkan ibu support resistance yang version terbaru, dapat tengok saya selalu gunakan Fibo. Okey, sekarang kita cari untuk downtrend pula. Ini dia contoh you kena kat sini. Tak apalah nak kena kat sini. Sikit je pun. You kena stop loss kat bawah ni. Kan? Sikit je. Tapi bila keluar daripada ni kita panggil demand zone ni. Okey, you boleh start trade. Dah pun teruskan kenaikan lah. Ini pun dia dapat untung dah. Okey. And then yang kedua, yang ketiga ni you pun dapat untung dah. Okey. Sebab kalau you main trade 1 to 2 contoh dia tu bawah you pun trade support kat sini. Okey, you punya stop loss bawah sikit pada support. Okey, you punya ratio 1 to 2. Susah dapat untung. Okey, 1 to 2 ni you masuk you dapat untung dah. Sini pun sama. Okey, dia return balik you pun masuk. Okey, you punya stop loss bawah sikit pada support ni. Kalau saya ambil shadow kat sini. Shadow kat sini saya ambil bawah sikit pada shadow tu Okey. And then you ambil buat 1 to 2. Saya biasanya ajar orang trade 1 to 2 lah. Pun ni dapat profit. Sini lah you rugi sikit pun. Okey. Asal you trade kat sini. Normal lah. Benda loss ni normal sebenarnya. So you trade kat sini. And then you punya, saya ambil stop loss bawah sikit pada shadow tu And then you ambil 1 to 2. Contoh 1 to 2. You loss kat sini. Tapi you profit kat sini. Okay. You loss kat sini tapi you profit kat sini. Macam tu lah cerita dia. Okay. Sekarang saya akan pergi pada downtrend. Dia sebenarnya benda ni turning point ni dia macam susah sikit nak tengok Nanti saya akan just swing point yang akan datang kita nampak macam detail. Tahu kat mana kita nak trade. Macam ni main teka-teka ni saya kata untuk intraday boleh. Tapi swing point pun untuk intraday boleh. Tapi biasa swing point ni kadang-kadang saya gunakan dengan apa tu kita saya punya RR ataupun money management saya dia agak tinggi sikit. RR saya mungkin tinggi. Risk reward saya mungkin tinggi lah. Okey, so saya akan cari downtrend. Okey, ini adalah perubahan arah trend daripada uptrend ke downtrend. Ini benda-benda menarik bagi saya benda-benda menarik yang biasa saya akan trade lah. So macam dalam tu saya ada cerita dalam teknik orang tua. Cara trade orang tua, trade and go strategi, bagaimana kena perubahan arah trend. Dia panggil change of character, okay, whatever semua tu dah. Okay, so daripada uptrend dia tukar downtrend. And then kat mana kita nak trade? Okay, ini ada downtrend Okay, so kita tanda lah support kat sini. Okay, support kat sini. And then the break. Support area, okay. And then the break. Dekat sini. Okay. And then dia return balik Kalau you tengok kat sini, kenapa dia return kat sini? Kenapa tak return dekat atas ni?
Okey, kalau, sebenarnya you tengoklah area sini, sini saya panggil dia monitoring area. Segala-gala benda ada di sini. Okey, demand zone ada kat sini, supply zone ada kat sini, semua ada kat sini. Okey, semua ada kat sini. Biasa saya panggil sini monitoring area lah. Okey. Tak semesti you tengok dekat sini je, kadang kat sini pun tepi-tepi ni boleh kena tengok juga. And then dia boleh buat, apa tu dia buat? Rejection. So kat sini you boleh sell sebenarnya ya. Okey. Tempat you boleh sell, saya tunjuk je lah tempat you boleh sell. Okay, sell kat sini. Okay. And then another one, mana you punya support? Okay, ni sebenarnya you punya support. Okay. Boleh lah kita ambil support kat sini. So dia break lagi. Okay, dia break kat sini. And then dia return balik. Jadi resistance. So kita boleh bagi support become resistance. Sini dia tak return balik. Saya tak kata tak boleh. Saya katalah dia jadi, dia tidak menjadi support become resistance. Tapi kalau tengok shadow kat sini sebenarnya. Okay, kalau saya ajar orang sebenarnya shadow yang panjang sebenarnya ini adalah tempat support sebenarnya. Okay. Ini adalah tempat support. Kenapa saya kata ini tempat support? Kalau kita pergi pada time frame M30, kita tengok mana pergi mana pergi chart saya. Okey. M30. Mana dia tadi? Oh, lain. Jauhnya lagi M30. Okey. Saya katakan ini kawasan support. Bila dia return balik, okey, dia buat rejection. Okey, itulah contoh dia. Sebenarnya yang apa tu, sekejap saya cut dulu boleh tak? Kan hilang lagi saya punya uh, saya punya cut tadi Okey. So pada tadi pada H1 H1 saya kata yang shadow yang panjang ni itu ada area support juga support. So kita bagi dia sebagai support become resistance pada time frame kecil, kita nampaklah support become resistance. Okey. So kat mana you boleh sell? Kat sini you boleh sell. Sama juga kat sini. Kat sini tempat you sell. Okey, ni tempat you sell. Sebab dia boleh reaction pada support become resistance. So macam yang tadi saya buat sebenarnya 1 hour kalau you tengok time frame kecil tu 50 minutes sebenarnya. Kita tengok 50 minutes. 50 minutes pun ada support kat sini. Kecil so ada support kat sini. Ni. Ni kawasan support dia. Kalau nak kecil kan boleh kecil. Ini kawasan support. Okay, and then price naik balik, buat rejection, kita boleh panggil sebagai support become resistance. So kat mana boleh sell? Kat sini lah boleh sell. Kat sini boleh sell. Atau kalau you tahu supply demand, kat sini boleh sell. Okay. It's up to you lah. Okay, ni contoh je lah contoh. Okay. So, macam saya cakap tadi, saya akan tunjuk pada saham. Okay, jadi kita akan pergi pada saham. Okay, ini contoh saham Ni UWC Berhad. Okay, sama juga sebenarnya. Ni uptrend. Okay, and then dia datang balik. Okay, and then dia naik. Dia pecahkan resistance kat sini. Sorry. Resistance kat sini. Okay. Dia break resistance kat sini. Ni ada resistance. Okay, resistance. Okay, dia break resistance kat sini. Sini dia break. Okay. Dia break kat sini and then dia return balik. Okay, kat mana kita boleh buy? Kita boleh buy kat sini lah. Macam saham ni kadang-kadang orang main sikit-sikit. Sini kita boleh buy. Kalau tanya saya, apa tu, saham adakah saya gunakan support resistance? Saya gunakan kerjaan ni saya tukar ni. Support become resistance. Sorry, resistance become support. Okay, kat sini saya akan buy. Okay, kalau tanya saya akan buy kat sini sebenarnya.
Sebab selain pada saya gunakan support resistance, saya kalau saham ni saya gunakan supply demand. Contoh this one is supply zone. Okay, supply zone pada daily. Supply zone pada daily. Saham ni kadang tak ada buka pun pada 1 hour ada macam pelik-pelik ni so demand zone kat daily. Okay, ni sorry, supply zone kat daily. Bila saya kecilkan, ini ada supply zone lah. Kat sini. Okay, supply zone. Okay. Saya akan buy pada area supply zone ya. Kalau dia tanya saya akan tarik Fibo, whatever. Return tu tarik Fibo. Okay, and then saya akan tengok dekat area mana. Biasa 0.382 sampai 0.8 ni adalah golden ratio. Apa yang ada kat sini. Contoh ada demand zone. Saya akan letak lah. Panggil limit order. Limit order saya kata esok saya nak beli dekat 0.8. So bila dia hit, terus naik. Okay lah. Sebab saham ni kita jual. Okay, sorry, kita beli. Kita untung lepas kita jual. Jual tu baru untung. Okay. Itulah saya nak cerita tentang sebenarnya support resistance ni pun wujud. Okay. Bukan support resistance, turning point pun wujud dalam saham. Apa lagi saham yang kita selalu tengok? MPI. MPI jenis saham dia. Apa cantik kot saham ni. Ni tempat saya trade. Aduh, kantoi. Saya bukan trade kat sini. Saya trade kat 0.5 mana. Saya trade kat mana ni? Entahlah, saya tak tahu. Betul dah ni tempat saya Mak Fibo. Adalah Mak Fibonacci. Okey. Contoh. 4 hour dekat sikit. Senang 4 hour nak tengok. Okey, ni adalah resistance. Okay, dia break. Lepas tu price return balik. Okey, jadi kita panggil resistance become support. Sebabnya saham ni saya kata buy saja sebab memang untuk buy je. Memang saham ni kerja kita untuk buy je. Beli pada harga rendah, jual pada harga mahal. Okey, lepas sini pun kita boleh buy. Okey. Sebenarnya UWC ni saya ada buy sebenarnya. Saya tak ingat saya buy kat mana. Saya rasa dekat area sini saya buy. Tapi akhirnya dia naik lah. Okey. Cuma saya tak tutup lagi. Tak tahu lah, mungkin tak expect je sampai sini. Aduh. Kantoi lah saya trade saham. Okey, saya expect sampai sini sebenarnya. Baru saya akan sell. Ini ada resistance ataupun pada area sini lah. Supply zone sini baru saya akan close position ataupun saya akan tutup position. Saya akan jual lah bila naik atas ni. Ini adalah supply zone. Saya kata lah, saya bukan sekadar trade currency ya. Saham pun saya trade lah. Ini tak ada benda yang saya trade lah. Apa ni UWC ya. Sebab dia murah kan, RM1.5. Yang ni mahal sangat. Finance pun mahal sangat. Masih ni dia agak menarik juga tapi macam tak masuk pun. Okey. Itu adalah contoh saham tu tadi. Saham. Ya kan saham lah. Support become resistance. Okay. And then this one is ni turun. Kita tak nak turun ni. Cari naik je. Okay. Macam sini. Naik sini. Okay. Ini adalah resistance. Okay. Dia break kat sini. Okay. Dia break kat sini. And then the return. Okay. Return kita boleh resistance become support. Kat mana kita nak buy, kita buy kat sini. Okay. Okay, kita buy kat sini. Okay, katanya saya pun sama je. Saya akan tarik Fibo lah. Normally saya akan tarik Fibo. Okay. Saya tarik Fibo. Okay. And then biasa saya akan tengok 0.5. Macam saya kata lah.
Biasa saya ambil perhatian pada golden level ni kat sini 382 hingga 618. Yang ada saya panggil dia sebagai golden level lah, tempat saya kena monitor apa area sini apa yang ada. Contoh kat sini adalah ada supply zone. So saya akan masuk ke position dekat 0.382. Okay, 0.382 ni. Apa RM3 apa ya? RM23, RM27.30. Mana saya akan masuk position kat sini lah. So price pun naik. Lepas tu saya jual. Okay. Itu dah cerita dia. Itu dah dia tentang turning point. Okay. Dia macam turning point dia susah sikit sebenarnya. Kalau you nak trade ada rezeki you boleh jumpa. Ada rezeki you tak jumpa pun tak apa. Okay. Dan macam saya katakan turning point ni lebih pada untuk you sebagai intraday lah. Intraday. Okay. So itulah dia. So dapat juga saya menyiapkan video tentang market structure yang part 2 ialah tentang turning point. Dan akan datang saya akan cerita tentang swing point, and then after that saya akan cerita tentang support resistance. Tapi kalau nak lagi detail support resistance ni, sebenarnya you boleh dapatkan ebook saya support the support resistance profit system yang version terbaru yang saya sertakan sekali dengan tutorial video dalam dia. Tak pernah lagi orang buat sebenarnya. Biasa orang buat buku. Macam saya buat buku, saya buat ebook. Tapi saya tak letak pun video dalam buku ataupun dalam ebook. Tapi kali ni saya letakkan sebab saya pun buat video kat YouTube, apa salah saya letak tutorial video dekat ebook saya. So, you boleh dapatkan ebook support the support resistance profit system dengan version yang terbaru sekali dengan tutorial video dalamnya. Okey, lagi mudah untuk difaham, lagi mudah senang you nak trade. Okey, sebab cara trade pun saya letakkan dan tutorial video cara trade pun saya letakkan. So, anda boleh dapatkan pada link description di bawah. So, jika anda baru jumpa video ni, anda boleh tekan subscribe saya di YouTube channel. Okay. Dan make sure you tekan bell notification dan juga you tekan button like. And then, kalau you nak WhatsApp saya, you boleh pergi pada YouTube channel saya dekat atas tu. Yang ada link tu. You tekan link. Dia banyak link kat situ. Tapi you ambil link 3. Okay. Link 3. And then, you tekan link 3. Nanti dia akan ada WhatsApp icon. Okay. So, you tekan WhatsApp tu. You boleh WhatsApp saya untuk you bertanya apa-apa soalan lah. So, itu saja untuk video pada hari ini tentang market structure part 2 iaitu tentang turning point. Assalamualaikum dan salam sejahtera.